Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada rakan saya nak minta saya ulas berkenaan dengan budi, berkenaan dengan apa ni, subsidi apa ni, ataupun subsidi bersasar RON 95 kan, RM1.99 dengan pelaksanaan dia. Kalau tanya saya, selepas tengok pada SARA baru ni, RM100 tu yang letak dalam IC tu, saya ingat apa yang dibuat oleh kerajaan ni kira cukup menarik dah. Maknanya dengan cara buat RM1.99 seliter tapi kena pakai IC ni, bagi saya terbaik lah. Dah tak pening kepala nak kena fikir pasal orang lain dapat subsidi juga, orang bukan warga negara dapat subsidi, orang daripada Thailand, orang daripada Singapura masuk Malaysia nak isi minyak RON 95. So kita dah settle hal tu. Cuma mungkinlah tak settle lagi hal-hal lain dari segi contoh transportation yang menyebabkan kos naik itu. Kita orang kata tak boleh nak orang kata nak ulas lagi lah. Tapi yang penting kita sebagai rakyat Malaysia dapat minyak dengan harga RM1.99 dan pelaksanaan melalui IC. Saya nampak okey. Pasal apa? Pasal sesen minyak semua, jenama-jenama minyak semua dah bagi tahu cara dalam medsos kan, macam mana nak guna Petronas, Shell macam mana nak guna, Petron macam mana nak guna dia. Jadi dia orang dah ready, orang kata dia dah ada dia punya mesin semua. So dah ready pun, cuma tunggu laksanakan saja. Jadi alhamdulillah lah, kita tengoklah, harap-harap semua okey lah pelaksanaan dia. Sebab negatif tu tetap ada, tapi tak apalah. Macam saya contoh 300 liter untuk saya sekeluarga okey dah. Pasal saya 300 liter, isteri saya pun dapat 300 liter. So untuk kami satu kereta 600 liter dah cukup dah untuk sebulan. Kereta saya pun kereta hybrid, jadi tak pakai minyak banyak. Kalau sekali isi RM70, kalau sebulan 10 kali isi baru RM700. Kalau 9 kali isi lebih kurang RM600. So dah cukup dah untuk sebulan untuk seorang tu. Kalau dua orang, which is 300 liter campur 300 liter dah 600 liter. So cukup sangat lah untuk kami. Alhamdulillah. Assalamualaikum.